PPN Jentera Kota Baru Kelantan merupakan pemenang bagi anugerah pengurusan PPN Jentera terbaik bagi tahun 2011. Diketuai oleh Encik Zawawi bin Mahmud sebagai pengurus dan dibantu oleh 28 orang kaki tangan iaitu 6 orang lantikan LPP, 22 orang lantikan PPN dan 73 orang operator. Pejabat serta bengkel yang terletak di cabang 3 Panji Kota Baru mempunyai pelbagai kemudahan. PPN turut memberi perkhidmatan kepada penanam padi dan juga baik pula jentera bagi ladang persendirian. Sehingga kini, PPN Jentera memiliki 83 buah traktor 4 roda dan PPN juga mempunyai bilangan jentera dan pengangkutan sokongan seperti 3 buah pickup van, 2 buah forklift, 1 buah 4-wheel drive Ford Ranger, 2 buah lori crane dan sebuah kes. Pada tahun 2010, PPN telah memberi perkhidmatan kepada ahli-ahli PPK dengan menjana keuntungan bernilai RM262,599 setahun. Pada tahun 2011, keuntungan dijangka mencapai RM285,000. Adalah menjadi harapan PPN Jentera Kota Baru agar setiap ahli di PPK mendapat kemudahan perkhidmatan kejenteraan ladang yang disediakan pada masa hadapan bagi membolehkan aktiviti pertanian dijalankan mencapai sasaran yang membanggakan. Menjadi harapan PPN Jentera Kota Baru agar setiap ahli di PPK mendapat kemudahan perkhidmatan kejenteraan ladang yang disediakan pada masa hadapan bagi membolehkan aktiviti pertanian yang dijalankan mencapai sasaran yang membanggakan.